ASP, tabung haji ataupun emas, yang mana lagi untung? Boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Okey, yang pertama, apa fungsi tabung haji ataupun ASB? Iaitu untuk simpan duit dan lebih selamat berbanding simpan duit di rumah. Jadi, duit dekat situ kita fokus kepada tabungan jangka masa pendek iaitu 2 tahun dan ke bawah seperti duit kecemasan, kereta rosak, duit road tax kereta ataupun apa-apa simpanan untuk jangka masa pendek. Simpan dekat situ, tiada risiko jangka masa pendek dengan pulangan sekitar 4 hingga 5% setahun. Ada orang tanya saya, ASB, tabung haji ataupun emas, yang mana satu lebih baik? Boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Okey, yang pertama, apa fungsi ASB dan tabung haji? Iaitu untuk simpan duit lebih selamat berbanding simpan di rumah. Jadi, simpan dekat situ, kita lebih fokus kepada tabungan jangka masa pendek iaitu 2 tahun dan ke bawah seperti duit kecemasan, kereta rosak, duit road tax kereta ataupun apa-apa simpanan untuk jangka masa pendek. Dan simpan dekat situ tiada risiko jangka masa pendek dengan sekitar 4 hingga 5%. Jadi, duit dekat situ kita fokus kepada tabungan jangka masa pendek 2 tahun dan ke bawah seperti duit kecemasan, kereta rosak, duit road tax kereta ataupun apa-apa simpanan untuk jangka masa pendek. Simpan dekat situ tiada risiko jangka masa pendek dengan pulangan sekitar 4 hingga 5% setahun. Dan emas pula untuk jangka masa panjang. Nilai emas lebih terjamin dengan apa jua keadaan ekonomi sekalipun. Harga emas dalam jangka masa pendek ada turun dan naiknya. Tapi menurut rekod 20 tahun yang lepas, harga emas meningkat sekitar 10% setahun. Harga emas confirm naik sebab faktor inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Jadi mula dulu tabungan emas pertama dengan serendah RM100 dan letak target untuk capai 200 gram yang pertama. Ia sebagai tabungan jangka masa panjang untuk melindungi kekayaan kita daripada dimakan inflasi. Tak perlu pilih mana satu, dua-dua pun kita perlu pilih. Bagi tuan-puan yang berminat untuk adakan simpanan emas, tuan-puan boleh rujuk di pin video saya ataupun tuan-puan boleh klik link di profil untuk saya bantu sebaiknya.